Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ini kita dah selesai buat untuk steering BMW E46. Okey, kali ini order request untuk buat full wrap napa. Kita jahit menggunakan benang warna hitam. Jadi sekarang jom kita pasang steering ni. Steering ni dia gunakan satu bolt saiz 16 macam ni. Jadi kita buka dulu dan kita masukkan sahaja. Dia memang dah ada satu tanda dekat sini tau. Jadi kita pastikan tanda ni okey, dia ngam-ngam dengan tanda dekat bawah sini. Untuk steering BMW kita tak perlu nak tanda. Kita letakkan saja. Pastikan dia masuk ngam-ngam. Okey, nampak tanda tu dekat tengah. Kedudukan dia sama. Okay, lepas tu kita pasang balik. Okey, kita gunakan soket saiz 16 untuk kita nak ketatkan. Bila kita dah settle ketatkan yang ni, seterusnya kita pasang airbag. Untuk airbag model ni dia ada ni satu soket ni, satu soket ni. Okey, dia ada dua soket sahaja. Jadi kita just cucuk sahaja soket tu dekat lubang sini. Okey. Lepas tu untuk kita nak ikat balik dia punya skru tu nanti, kita gunakan soket Allen key T30 dekat sini. Nampak ada satu, ada dua. Okey, dia akan duduk di sini. Jadi bahagian ni kejap lagi kita akan cucuk Allen key, kita akan ketatkan bahagian situ. Okey, seterusnya saya akan pasang dulu yang ni satu. Dan yang ni kedua. Soket ni simply just kita cucuk sahaja. Itu sahaja sahabat-sahabat. Okey, seterusnya kita tekan sahaja. Okey. Okey, macam itulah kedudukan dia. Allen key torque saiz 30. T30 yang ni. Dan kita akan ketatkan bahagian kiri dan kanan. Okey, untuk bahagian bawah ni lah yang tempat yang kita nak ketatkan. Kita gunakan skru Allen key torque T30 dan kita pusing je belakang ni. Terusnya bila kita dah pasang steering tu, kita akan sambung balik untuk bateri ni. Meh, tengok sini. Okey, untuk bateri ni tadi jadi sebelum ni saya ada cabut bahagian negatif dia. Jadi sekarang ni kita sambung balik dan kita boleh hidupkan balik kereta lah. Okey. Okey, lepas kita dah sambung bateri, kita boleh on balik kereta. Okey, biarkan ignition dia hidup. Lepas tu kita on. Bismillah. Okey. Kita tengok kat sini, kat bahagian dalam ni. Okey, dia tak ada apa-apa error untuk